Assalamualaikum, nama saya Budiman dari tim BBO. Kita partisipan Powerman 2025. Malam kita punya event dan hari ini kita berada di Propane untuk kita punya session terapi post event. Hari ini kita nak cuba di cryo cure ataupun cryo chamber punya method. So let's go. Alright. Dah mula sejuk. Okay. Alright. Jadi kita tengoklah berapa lama kita boleh bertahan di dalam session ni. Kat luar ni cuba relax kan, kat dalam ni dah menggeletar. But still manageable lah. Experience memang sangat cold lah, sangat freezing kat dalam ni because kita dah trap the whole kepala je kat luar. Kalau you nak imagine macam opposite of sauna lah kan. Sauna kita panas kat dalam ni kan. This one is the exact opposite. Negatif 120 guys. Tadi negatif 120. So far Alhamdulillah kita tak ada rasa pain ke. I was told kalau ada sakit tu mungkin ada sharp pain kan. But tak ada Alhamdulillah. Cuma sejuk tu memang of course lah. Negatif 120 kan memang sejuk lah. Oh, that was crazy cold sebenarnya, minus 120 degree Celsius. 3 minit I was trying to tahan the, kan kata tak sakit tu of course ada sakit, tapi along the way saya rasa yang paling sakit kat tempat yang kita ada banyak pakai muscle lah, dekat belah betis ke bawah. 3 minit is a bit challenging untuk sub-zero temperature kan, 120. So all in all is a good session. I hope the result pun as good. Special untuk Powerman participant, kita ada promotion RM199, 199 untuk session cryo chamber. Boleh datang di Propane Shah Alam.